Bakal kau. Sorry bang, tak sengaja bang. Tak sengaja bang. Kau ni macam ni lah, macam ni. Duit. Weh, duit untuk apa bang? Kalau kau bawa aku kan tadi? Tak sengaja Kau bang. ingat bajet aku murah kan? Bayar. Kau nak bayar ke kau nak kena tunggu? Bayar. Biasa tak ada duit bang. Biasa dah habis. Duit apa ni? Seperti mana yang anda lihat tadi, hal ini sering berlaku di kalangan sekolah yang berasrama di Malaysia. Isu ini sering diketengahkan dalam masyarakat kita, tapi diendahkan atau dipulaukan oleh pihak yang berperanan dan bertanggungjawab. Kami dari Grup 6 ingin membuat sesi podcast tentang isu buli dalam kalangan pelajar berasrama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi kita dalam podcast Suara Kampus. Hari ini kita ada topik yang agak berat tapi sangat penting untuk kita kupas, terutamanya untuk subjek kita iaitu MPU 21022, Penghayatan Etika dan Peradaban. Topiknya ialah normalisasikan buli dalam kalangan pelajar berasrama. Bersama saya hari ini ada 4 rakan panel yang hebat iaitu Azwar, Alif, Aziz dan Anif. Apa khabar semua? Khabar baik. Okey, jom kita teruskan kepada isu. Kenapa kita pilih tajuk normalisasikan buli? Bunyi macam pelik kan? Tapi realitinya itulah yang berlaku pada kini. Buli dianggap benda biasa. Azwar, sebagai wakil pelajar, apa pandangan kau tentang situasi di asrama ini? Betul Adam, bila sebut pasal asrama, benda pertama yang orang fikir ialah senioriti. Isu utamanya ialah bila tindakan mengejek atau kemauan fizikal yang tak wajar dianggap sebagai adat atau budaya. Senior berkuasa, junior kena ikut. Ini menyebabkan masa takut nak lapor sebab takut dipulaukan oleh senior. Dan yang paling sedih, bila benda ni dah jadi kebiasaan, nilai menghormati tu hilang. Kita dah macam lupa etika peradaban sesama manusia. Kita beralih kepada Alif. Dari sudut psikologi dan kesan, apa yang berlaku kepada masa bila mereka telan dibuli ini? Kalau tengok pada data kesan kepada penerimaan buli, impaknya sangat besar. Dapatan kajian menunjukkan 43.8% masa mengalami tekanan emosi atau kemurungan. Ini bukan benda main-main. Tinggi tu peratusnya, nak sampai separuh dah. Betul tu. Selain tu, 37.5% merasa takut atau kurang selesa di sekolah. Bayangkan, asrama yang sepatutnya jadi rumah kedua jadi tempat paling menakutkan bagi pelajar. Ada juga 12.5% yang sampai hilang minat untuk belajar dan selebihnya merasa rendah diri. Hilang minat belajar tu bahaya. Sebab buli masa depan akademik dia boleh hancur. Dia jadi tak nak pergi kelas, tak nak jumpa orang dan keyakinan diri dia memang hancur terus. Data ini memang buka mata. Jadi soalan cepu masnya, siapa yang patut bertanggungjawab? Adakah salah mak bapak, salah cikgu atau pelajar itu sendiri? Ani, apa kata kau? Berdasarkan carta PAI, pihak yang bertanggungjawab, responden meletakkan beban paling besar kepada pihak sekolah. Sebanyak 78.2% bersetuju bahawa guru atau warden asrama adalah pihak utama yang perlu pastikan keselamatan pelajar. Logik lah kan? Sebab di asrama ibu bapa kan jauh. Jadi warden lah yang jadi pengganti ibu bapa. Betul. Rakan sebaya memegang 12.5% tanggungjawab, manakala ibu bapa penjaga hanya 7.8%. Ini menunjukkan responden sangat berharap kepada sistem pengawasan di asrama itu sendiri. Tapi kan, walaupun data kata warden paling bertanggungjawab, dalam bahagian refleksi dan solusi, poster ni dia kata bahawa pencegahan adalah tanggungjawab kolektif. Maknanya tak boleh harapkan cikgu semata-mata. Betul Haziq. Apa solusi yang dijadikan dalam kajian ini? Kita ada beberapa langkah penyelesaian penyeluruh. Yang pertama ialah pendidikan awal, iaitu terapkan nilai hormat dan empati. Yang kedua ialah pengawasan ketat. Pihak sekolah kena lebih peka, bukan tunggu jadi kes baru nak bertindak. Yang ketiga ialah sokongan kaunseling. Mangsa perlu dibantu untuk bina semula keyakinan diri. Dan yang keempat adalah peranan media dan masyarakat. Jangan senyap laporkan salah. Laku mesti dibuat. Saya setuju dengan empati itu.
Kita kena ubah mindset seniority. Bukan lesen untuk menindas, tapi amanah untuk membimbing. Dan paling penting, stop jadikan alasan gurau untuk sakitkan hati orang lain. Fikir kids. Okey, nampaknya masa dah mencuburi kita. Sebagai kesimpulannya, isu buli bukan perkara yang remeh. Ia mencerminkan kelemahan nilai kemanusiaan kita seperti yang tertulis dalam kesimpulan poster ini. Setiap individu perlu memilih untuk bertindak dan nilai kasih sayang dan hormat. Betul, kita nak gantikan budaya buli dengan budaya kemanusiaan yang lebih sihat. Terima kasih Anik, Azwa, Alif dan Haziq atas perkongsian yang dapat kita hari ini. Kepada pendengar, ingat, integriti bermula dari diri sendiri. Katakan tidak kepada buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.